Honda WRV akan menggantikan Honda BRV, yang mana Honda BRV dah ditamatkan produksi oleh Honda Malaysia. Honda BRV yang second generation tu tak masuk Malaysia dan digantikan dengan Honda WRV. Pandai Honda Malaysia, dia ambil peluang yang mana dalam segmen A SUV hanya terdapat produk Ativa saja dalam pasaran. So Honda ambil peluang untuk tapau produk Ativa. Dia tahu kalau dia bawa masuk Honda BRV, dia susah nak tapau Alza VTEC tu. Okey, dalam video kali ini saya nak ceritakan tentang fakta-fakta yang menarik tentang Honda WRV. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel otomotif yang paling sempoi ni, tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Honda WRV ni sebenarnya datang daripada Honda Asia Pacific. Yang mana WRV ni adalah WRV generasi yang kedua. Honda WRV generasi pertama tu tak masuk dalam pasaran Asia, hanya dipasarkan dalam pasaran India, Brazil dan juga Afrika Selatan. Honda WRV generasi kedua ni diperkenalkan dan diilhamkan daripada seorang engineer Honda daripada Indonesia, yang mana dekat Indonesia Toyota Rise dan juga Daihatsu Roki terjual sangat laris untuk SUV compact ni. Jadinya Honda Asia rasakan dah sampai masanya untuk bawa SUV compact untuk bersaing dengan Daihatsu Roki dan juga Toyota Rise. Jadi muncullah Honda WRV. Okay, first kali kita cerita tentang design dia. Bagi saya, design SUV Honda WRV ni memang nampak canggih dan premium. Memang nampak sebuah SUV yang moden. Daripada segi design dia, ketara kita nampak bahagian depan dia ambil daripada Honda HR-V dan bahagian belakang dia ambil daripada Honda BRV second generation, yang mana tak ada masuk dalam Malaysia tu. Senangnya dia ambil depan, ambil belakang, dia cantumkan, jadilah mini SUV WRV. Design dia kalau parking sebelah produk Ativa memang tenggelam lah produk Ativa tu. Namun saya kurang berminat dengan design interior dia. Untuk interior dashboard dia, bagi saya terlalu simple. Sebenarnya untuk dashboard Honda WRV ni diambil daripada Honda Amaze dan juga Honda BRV second generation. Dia nampak terlalu simple. Dia tak ada floating screen, meter cluster pun half digital kan. Kalau dia ambil interior Honda Brio yang baru tu, lagi cantik. Part-part lain dekat bahagian interior pun terlalu biasa, nampak simple. Kalau untuk design luaran dia, memang nampak Honda WRV ni sebuah SUV yang premium, ada gaya. Tapi untuk bahagian dalam dia, aduh kan, sistem infotainment pun melekat kat dashboard. Produk Ativa dah floating screen dah. Mana ada pakai macam tu dah zaman batu tu. Dan daripada segi keluasan dimensi pula, untuk Honda WRV dan juga produk Ativa ni tak ada banyak beza pun. Cumanya Honda WRV ni lebih pendek sedikit daripada produk Ativa. Dan kita tengok boot space dia. Untuk boot space Honda WRV ni 365 liter. Manakala untuk produk Ativa 350 liter. Honda WRV ni lebih pendek tetapi boot space dia lebih luas kan. Honda ni memang pandai cipta keluasan kat dalam kabin tu. Yang tu memang tak dinafikan lah. Bab ni Honda win. Nice. Honda WRV datang dengan enjin 1.5 liter iVTEC NA. Enjin yang sama dengan Honda City dan juga Honda City Hatchback yang menghasilkan 120 horsepower dan 145 Nm torque dan menggunakan kotak gear CVT. Saya dapat rasakan SUV ni laju sebabnya dia body kecil kemudian menggunakan enjin 1.5 liter. Confirm tekan-tekan pergi. Okay. Daripada segi fuel consumption, mengikut Honda Thailand 16 hingga ke 17 km per liter, sama juga macam Honda City. Tapi bagi saya kereta ni lebih ringan, so penjimatan minyak dia lebih efisien. Ativa lepas ni dah tak boleh claim tekan-tekan pergi kan.
Honda WRV dah boleh tapau produk Ativa buat makan breakfast je. NANI? No, God! No, God, please, no! No! Honda WRV ni akan datang dengan 4 varian dan 5 pilihan warna. Dan model paling high spec semestinya akan datang dengan Honda Sensing. Untuk model RS tu akan datang dengan collision mitigation braking, road departure mitigation with lane departure warning, adaptive cruise control, lane keep assist, lead car departure notification dan auto high beam. Bab safety features ni memang tak boleh dah dinafikan lagi lah. Sekarang semua kereta-kereta pun dah ada safety features ni. Cumanya Honda Malaysia ada kelebihan. Dekat Honda WRV ni dia akan datang dengan Honda lane wash camera, yang mana tak ada dekat semua kereta lain dalam pasaran. Tapi saya harap untuk Honda WRV ni daripada low spec hingga ke high spec RS tu akan datang dengan Honda Sensing. Barulah berbaloi kan. Berapa pula harga dia? Firasat saya harga dia bermula daripada RM90,000 Malaysia hingga ke RM110,000 Malaysia. Yang mana dia akan kacau market untuk Proton X50 pula. Untuk segmen dia dah kacau produk Ativa, untuk harga dia kacau pula untuk Proton X50 ni. Honda Malaysia ni memang bijak daripada segi marketing. Lagipun di Malaysia kot, lambang H tu memang jadi idaman. Spicy meat. Yeah boy. Tapi apa pun kita tunggulah kereta ni betul-betul dilancarkan. Sekarang pun dah soft launch oleh media dan tak lama lagi akan dilancarkan sepenuhnya, dan kereta ni pun dah boleh masuk booking. Okey, sekian saja video tentang Honda WRV ni. Diharap bermanfaat kepada yang baru saja terjumpa channel ni. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Okey, jumpa dalam video yang akan datang. Saya Joe Bashir, Info Otomotif Malaysia. Assalamualaikum. Ciao.